Tak sangka di sini pun ada vibe tanah tinggi macam Cameron Highland. Suasana redup, penuh pokok pine, cuma tidaklah sejuk. Lokasinya cukup tak disangka di Kampung Kelulut, Marang, Terengganu. Perjalanan kami ikut jalan pesisir pantai dan inilah dia Pine Hill Garden. Taman pelancongan berasaskan alam semula jadi, pokok pine dan kebun buah-buahan. Anak-anak paling seronok berlari bawah rimbunan pine yang tinggi menjulang. Di suatu sudut kami nampak pokok markisah menjalar di atas kepala. Buahnya dijadikan jus segar. Nak masuk ke sini kena beli tiket. Di kaunter tu ada macam-macam jus buah-buahan yang boleh dibeli dan dirasa. Ada nanas, betik, lemon, limau kasturi dan macam-macam lagi. Minum pula dalam suasana nyaman memang layan. Lepas tu kami masuk ke laluan trail. Ada patung-patung haiwan, rumah hantu, dinosaur bergerak pun ada. Tak sangka tempat macam ni yang biasanya ada di luar negara pun ada di sini. Dan paling menarik bila sampai di atas bukit, subhanallah, nampak terus Pulau Kapas dan Pulau Gemia dari jauh. Angin damai bertiup, boleh santai sambil menikmati pemandangan laut dari atas tanah tinggi. Cuma tempat ini kalau ditambah sikit aktiviti dan pilihan makanan mesti lagi meriah. Pengalaman kami di sini sekejap sangat rasanya buat aktiviti yang ada. Bayangkan ada skon panas, teh strawberry ala-ala Cameron tapi versi Terengganu. Pine Hill Garden tempat cantik yang ada potensi besar. Tinggal ditambah rasa, insya-Allah jadi tumpuan pelancong seluruh negara.